Hai, Assalamualaikum. Bersama kita dalam channel Cik Nabok. Apa khabar semua? Menu Cik Na hari ini, nasi goreng ikan masin bersama ayam. Menu ni sangat mudah. Jom kita tengok bahan-bahannya. Nasi 1 mangkuk, isi ikan talang 50 gram, isi ayam 200 gram, tepung jagung sedikit, telur ayam 3 biji, minyak untuk menumis, dan bahan sosnya cuka, sos tiram, kicap sotong, kicap cair dan sedikit gula. Kita akan tumis menggunakan 3 ulas bawang putih dan sedikit halia. Sayurannya pula cili api merah, sedikit karot, separuh bawang holland, daun bawang dan lettuce. Jom kita potong ayam. Ni isi ayam dada nak Cik Na guna. Lepas tu potonglah dadu. Ikut sukalah cara potongan ayam tu. Masing-masing punya cita rasa. Ayam ni perlu digaul lah dengan 1 sudu kecil tepung jagung dan juga 1 sudu kecil sos tiram. Masukkan sedikit air. Gaul dia nah. Biar sampai sebati. Okay, biarkan seketika. Sekarang kita kena potong isi ikan talang. Okay, potong nipis-nipis. Cik Na gunakan isi talang sebab dia kurang berbau hanyut. Kulit dia dibuang. Hati-hati dengan penggunaan barangan tajam di dapur. Sekarang kita boleh potong kecil-kecil isi talang ni. Pastikan isi lah, jangan diambil tulang. Kalau nanti tercekik pula. Cik Na letak garam di sini. Fungsi dia untuk apa? Fungsi dia untuk cuci ikan talang ni. Supaya bau-bauan yang tak enak, yang tak sedap di bau, boleh hilang. Cuci dia sampai bersih. Tapi jangan diambil pula garam yang kat sini. Sebab nanti masin berdengung pula. Dah ikan masin pun masin. Garam tu pun masin. Cuci bersih-bersih. Pastikan isi talang ni putih bersih macam ni ya. Sebelum kita mula memasak, eloklah kita potongkan dulu sayur-sayuran. Kita potong halia nipis-nipis. Untuk semangkuk nasi tu, halia tak sampai 1 inci pun. Potong nipis memanjang. Kita ketuk bawang putih. Kita ketuk cili api. Marilah main ketuk-ketuk. Kita potong bawang holland. Ni yang panggil potong apa macam ni? Potong memanjang. Potong carrot. Sayur pun kena tengoklah. Anggaran sesuai lah dengan nasi. Potonglah memanjang kecil-kecil. Potong daun bawang. Kita ambil beberapa keping lettuce. Mula-mula kita nyalakan api. Masukkan 1 sendok kecil minyak. Minyak dah panas, kita masukkan halia, bawang putih dan cili tadi. Jangan berasa pelik tau. Walaupun nasi goreng ikan masin ni, kita masukkan halia, dia akan jadi sedap. Bila dah sedikit garing macam ni, kita boleh masukkan ikan masin kita. Goreng sehingga isi ikan ni menjadi keperang-perangan. Kita boleh masukkan isi ayam. Ikan masin dan ayam ni kita angkat dulu daripada kuali. Masukkan lagi 1 sendok makan minyak. Masukkan telur di dalam kuali. Dia tak perlu tunggu dia masak. Terus masukkan nasi. Sebelum nak masuk semua sos ni, perlahankan api, slowkan api, nanti hangui semua. Kita masukkan sedikit cuka nah, cuka. Fungsi cuka ni apa? Fungsi cuka ni supaya masakan kita ni tak adalah bau pelik-pelik sangat daripada ikan masin tu. Kemudian 1 sudu besar kicap sotong.
1 sudu besar kicap cair. Gula 1 sudu kecil. Kita pecahkan nasi yang berketul-ketul ni nah. Boleh tambahkan minyak untuk mencantikkan nasi kita. Kita masukkan carrot ya. Masukkan ikan masin dan ayam tadi. Jangan lupa lada sulah. Wanginya. Masukkan bawang, daun bawang dan juga lettuce. Kalau siapa nak masin lagi ke, tambahlah kicap sotong ke, kicap cair ke. Satu tip Cik Na nak bagi tahu, kalau kita goreng nasi, kita nak nasi kita, nasi goreng tu sedap dan crunchy sikit, kita kena goreng sampai dia bunyi macam ni. Krik, 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 krik dalam kuali tu. Okey, nasi goreng kita dah siap. Nasi goreng ikan masin bersama ayam. Wah, untuk tambahkan seri lagi nasi goreng tu, kita buatlah telur mata. Hiaskan juga dengan timun, tomato dan sedikit daun bawang. Jangan lupa jika ada sambal belacan, bolehlah masukkan sekali. Wow, tambah-tambah sedap lah nasi goreng ni. Menu Cik Na hari ni dah pun siap. Nasi goreng ikan masin bersama ayam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.